ni sangat special harga. Seawal 20 minggu. Okay, you all. Macam mana period tu korang boleh katakan dia normal dan tak normal? Berapa ramai yang tak pernah tahu pasal period? Dan korang kena tahu kalau korang ada masalah period, mungkin you all ada masalah rahim yang tak sihat dan tak subur. Dan rahim korang dalam bahaya. So macam mana kita nak tahu period kita ni period yang normal? Boleh ke terus ambil Volina? Kena jumpa Doktor Ika. Kena jumpa doktor. You all, ramai orang dia salah faham. Bila korang kata period je, korang rasa you all subur. Dan period yang normal ni adalah korang kena dapatkan period minimum 3 hari. Macam mana period yang normal ni? You all kena tahu period yang normal ni adalah minimum kena 3 hari ke 7 hari. So kalau korang punya period lebih 7 hari, korang punya period kurang daripada 3 hari, period you all tak normal. Korang kena datang dan check. So period yang normal ni kena warna merah. Tak boleh warna coklat, tak boleh warna hitam, tak boleh warna kelabu, tak boleh warna pink. Kena faham kat situ ya. Jadi you all sporty coklat tak boleh. Kena datang check dan kena buat scan.